Senangnya dalam hati kalau beristri dua seperti dunia. Amboi, suami aku ni kemain lagi ya. Ni barang apa lagi ni? Barang motor? Lah, yang tu kan barang yang itu hari order tu. Dah lama lah barang tu. Tak ada order lagi. Bazir lah. Lagi sekali barang motor sampai kat rumah ni, saya buang Hei, janganlah macam tu yang. Bukan banyak pun barang. Murah-murah ini barang ni. Ya murah. Cubalah beli lagi. Tengok. Silap-silap motor awak ni semua saya jual tau. A few moments later. Muhammad Munabu? Macam nama tipu. Abang, mana? Barang abang sampai bang bang. Aja barang saya bang. Shit, jadi bini aku dengar abang. Baling je bang, baling. Baling. Sini bang. Baling. Mana? Okey bang. Bang, apa lagi sampai tu? Casing telefon ni yang. Iyalah tu casing phone. Ya. Jaga Kacau betul bini aku. Kalau aku tunjuk barang tu kena kenal pun. Sibuk beli barang makeup hari-hari boleh pula perempuan ni. Kita nak berhibur sikit pun tak boleh. Sampai pegau. Apa barang pakai bracket macam ni, host. Ini kalau pakai macam ni bongam CNC. Baru nampak macam bangsawan. Tapi harga murah itu pula. Tak shop ni. Lagi tambah handsome lah motor aku lepas ni. Ni letak sini, kita ikat dulu. Lepas tu letak ni, tangkap brake hose tu. Kalau dua-dua merajuk, anak kau intinya. Macam ni baru lagi. Mami nak dapatkan barang ni, macam biasa lah beg kuning. Tapi jangan sampai bini korang tahu lah. Shh, mantap boy.